Okay, dalam video kali ni saya nak kongsi dekat korang aplikasi buat duit yang terbaru. Tapi sebelum tu geng, siapa yang nak guna aplikasi yang ini, korang boleh tengok video saya 3 hari lepas. So ini salah satu juga aplikasi buat duit yang baru yang korang boleh guna. And kita dah dapat reload pin dekat dalam aplikasi ni sebanyak RM300. So RM300 ni saya dapat dalam tempoh 2 minggu guys. So ini salah satu juga aplikasi yang korang boleh main kalau nak dapatkan reload pin secara percuma tanpa perlu bayar balik. Korang nak tengok apa benda yang korang kena buat tu, korang kena tengok sekarang dekat video kita yang 3 hari lepas, ataupun nanti saya letak link dia dekat bawah video ni guys. Okay, untuk aplikasi yang kali ni pula guys, kalau korang yang tak pernah lagi main dekat dalam aplikasi ni, korang selesaikan 8 task and boleh dapatkan 41 sen. Kuat betul dengar bunyi ayam tu. So kalau korang yang newbie yang tak pernah lagi bermain dekat dalam aplikasi ni, boleh dapatkan reward 41 sen hanya perlu completekan 8 task sahaja guys. So selesai je korang buat task, korang boleh claim terus korang punya duit. Lepas tu dia punya untuk minimum withdraw paling sikit yang korang boleh claim nanti RM4.10, RM12.30 dan juga RM41. Okay, untuk rewardnya RM41 ni korang boleh claim tanpa perlu buat syarat. Maksudnya korang hanya perlu kumpulkan dia punya diamond, lepas tu boleh claim RM41. Untuk rewardnya RM4 dengan RM12, korang kena buat task. Sebagai contoh, kalau macam rewardnya RM4.10 ni guys, korang kena dapatkan 1200 diamond daripada offer. Maksudnya korang kena dapatkan 1200 diamond ni daripada task offer. Nanti korang klik je dekat sini guys. Dia akan bawa dekat tempat task yang korang kena kumpulkan diamond. Okey, untuk yang RM12 ni pun saya rasa sama juga guys. Korang kena dapatkan 4000 diamond. Selagi korang tak selesaikan dia punya task, korang tak boleh nak claim RM4 dengan RM12. Kalau korang tak lengkapkan dia punya task, korang cuma boleh claim yang RM41 sahaja. So korang kena kumpul tu agak banyak diamond untuk korang claim. Jadi geng, kalau korang nak try guna aplikasi ni, saya dah sediakan link dia dekat bawah video ni. Nanti lepas korang download, korang daftar je macam biasa guna Google korang. Lepas tu dah boleh terus guna guys. Okay, aplikasi ni dia lebih kurang sama macam aplikasi Funshot ataupun FunTV. Korang kena tengok video drama ataupun video episod, video pendek untuk dapatkan diamond. Nak tengok dia punya movie tu, korang klik dekat sebelah kanan bawah ni guys. Belah kanan pula dah, belah kiri bawah ni geng. Tidak akan keluar video episod ataupun video drama. Lepas tu kalau korang tengok nanti dekat sebelah kanan atas, dia ada kotak hadiah. Dekat kotak hadiah tu lah korang boleh dapatkan dia punya diamond. Maksudnya setiap kali kalau korang tengok cerita, boleh dapatkan diamond. Cara yang kedua, korang boleh klik dekat bahagian daily task. Korang boleh selesaikan dia punya daily check-in. Hari yang pertama, korang check-in akan dapat 50 diamond ataupun 100 coin. Saya tak ingat lah guys. Lepas tu hari yang kedua, hari yang ketiga dapat 150 coin. Hari yang keempat, korang dapat 50 diamond. Hari yang kelima dapat coin, hari yang keenam dapat coin, dan hari yang ketujuh korang akan dapat coin dengan diamond. Kalau coin ni saya tak pasti kegunaan dia untuk apa. Kalau nak withdraw duit, korang kena ada diamond. Okay, lepas tu kalau korang nak buat lagi dia punya task, boleh klik dekat bahagian lucky spin. Okay, dekat bahagian lucky spin ni pula korang boleh dapatkan coin dengan diamond. Maksimum korang boleh dapat 150 diamond. Dan korang boleh double korang punya reward. Tapi kena tengok iklan. So setiap kali kalau korang nak spin, korang kena tonton iklan and korang akan dapat satu peluang. Lepas tu kalau korang nak dapatkan lagi dia punya diamond, korang boleh lengkapkan task yang dekat belah bawah ni guys. Dekat belah bawah ni dia ada macam-macam task yang korang boleh selesaikan untuk dapatkan diamond. Okay, kalau dia ada keluar macam ni, maksudnya korang boleh double korang punya reward. Tapi macam saya bagi tahu tadi, kalau korang nak double, kena tengok iklan. Lepas tu task yang dekat bawah ni, korang boleh tonton satu video episod, korang akan dapat 80 diamond. Korang tonton 3 video episod, korang akan dapat 100 diamond. Lepas tu korang boleh buka satu video episod, korang akan dapat 80 diamond. Korang tonton satu video iklan, akan dapat 100 diamond. Kemudian yang bawah ni korang completekan satu offer ataupun satu task untuk dapatkan 150 diamond. Lepas tu kalau nak dapatkan lagi dia punya diamond, korang boleh invite kawan. Okay, dekat bahagian invite friend ni, korang boleh copy link korang, share dekat kawan-kawan untuk dapatkan diamond. So setiap kali kalau diorang pakai korang punya link referral korang, maksudnya diorang register menggunakan korang punya link referral and diorang buat task dekat dalam aplikasi ni, korang boleh dapatkan diamond. Lepas tu apa lagi? Saya rasa itu je lah kot cara nak dapatkan dia punya diamond. Kalau korang nak buat dia punya task tu ataupun offer yang untuk buka dia punya minimum withdraw ni, kalau korang tengok dekat sini macam saya bagi tu tadi, korang kena buka dia punya task kan. So nak buka dia punya task ni, korang klik je dekat bahagian go ni guys. Nanti dia akan bawa masuk tempat task yang korang kena buat. So kalau korang nak buka korang punya kunci minimum withdraw RM4 dengan RM12 tadi, korang kena selesaikan task yang dekat bahagian sini.
Korang kena kumpul diamond ataupun korang kena dapatkan diamond daripada tas yang ini, barulah boleh buka dia punya korang punya minimum withdraw. Kalau RM4 tadi, korang kena kumpul 1,200 diamond. Kalau RM12, korang kena ada 4,000 diamond. Maksudnya korang kena kumpul 4,000 diamond. So katalah korang punya tas untuk newbie ni dah boleh claim. So cara nak withdraw dia, korang kena masukkan nombor telefon TNG korang dan juga nama yang ada dekat dalam korang punya Touch 'n Go. So cara nak isi nombor telefon, tak perlu letak 6 dekat depan. Sebagai contoh dia macam ni guys, 0175810918. Nombor telefon yang berdaftar dengan TNG korang, bukan nombor duit now. Lepas tu korang masukkan nama depan korang geng. Untuk korang claim reward newbie, korang kena selesaikan 8 task. Lepas tu boleh dapat 41 sen. Yang ini semua orang akan dapat guys. And saya rasa itu je lah kot untuk video kita kali ni. Untuk next video kita akan try claim nanti reward yang 41 sen ni. Tapi kalau korang tengok dekat sini guys, diorang ada bagi masa dalam tempoh 3 hari je tau. So dalam tempoh 3 hari tu geng, korang kena claim korang punya duit. Kalau korang tak selesai buat dia punya task dalam tempoh 3 hari, mungkin korang tak akan dapat dia punya reward. So kena pastikan korang selesaikan dia punya task dalam tempoh 3 hari geng. Okay, untuk next video nanti kita akan try claim. Kalau saya punya diamond dah ada, kita try claim. Dia punya bukti pembayaran kita akan share dekat dalam korang punya group WhatsApp. So siapa yang belum lagi join dalam group WhatsApp kita, korang boleh klik link yang ada dekat bawah video ni. Nanti pilih je mana-mana group yang korang nak masuk guys. Kalau korang nak masuk semua group pun boleh, tak ada masalah. Dan jangan lupa untuk tekan button like, share dan juga subscribe. Lepas tu korang komen je dekat bawah video ni. Kalau korang nak try aplikasi buat duit yang lain, boleh tengok dekat channel YouTube saya, Buat Duit Tanpa Modal. Ataupun korang boleh dapatkan senarai aplikasi buat duit dekat saya guys. Okay, selamat mencuba. Assalamualaikum, semoga berhasil.